Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 26 Jun 2015 bersamaan dengan hari Jumaat, dan sekarang ini tepat jam 2.38 petang. Yeah. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-9, Radi. Apa khabar? Alhamdulillah, saya masih sihat, bertenaga dan bersemangat, energetik. Okey, untuk cuaca di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor pada hari ini telah diramalkan bahawa pada pagi hari tadi hujan di 1-2 tempat dan berkemungkinan pada petang hari juga akan berlakunya hujan di 1-2 tempat. Alhamdulillah, cuaca yang baik dalam membantu kita untuk berpuasa sepanjang hari ini. Keadaan tengah hari tadi panas sangat. Panas sangat. Sangat panas. Tak apa, mungkin akan hujan kot pada lewat petang nanti. Okey. Untuk info hari ni kan, ada info hari ni. Ada mengenai 8 sunnah cara Rasulullah menjaga kesihatan diri dan hidup sihat. Rasulullah banyak mencontohkan kepada kita bagaimana baginda menjalani hidup untuk kekal sihat. Menghidupkan sunnah Nabi akan memberi kelebihan dan memperbaiki kerosakan, malah diberi pahala. Berbaik kepada tajuk asal, bagaimana cara Rasulullah menjaga kesihatan. Ini adalah cara Rasulullah menjaga kesihatan diri agar tetap sihat. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Ya, selalu bangun sebelum subuh. Rasulullah mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh bagi melaksanakan solat sunat, solat fardu dan solat subuh secara berjemaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam, antaranya mendapat limpahan pahala, kesegaran udara subuh yang baik terutama untuk merawat penyakit TB serta memperkuatkan akal fikiran. Ada satu fakta yang saya baca mengenai jika mandi sebelum subuh akan memberi dengan air sejuk, bukannya air panas, air ataupun air suam, air sejuk akan memberikan kesegaran kepada tubuh dan dapat membantu merawat beberapa penyakit dalaman tubuh. Mandi sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Okey, yang kedua adalah aktif menjaga kebersihan. Ya, cara Rasulullah menjaga kesihatan adalah dengan aktif menjaga kebersihan. Beliau sentiasa bersih dan rapi. Setiap Khamis atau Jumaat, baginda akan mencuci rambut halus di pipi, memotong kuku, bersikat serta memakai minyak wangi. Dan seterusnya adalah, yang ketiga adalah tidak pernah makan berlebihan. Sabda Rasulullah yang bermaksud, kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak terlalu banyak, bukannya tidak sampai kekenyangan. Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 benda, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu pendidikan khusus bagi umat Islam, iaitu dengan berpuasa pada Ramadan bagi menyeimbangkan kesihatan. Selain Nabi selalu berpuasa sunat. Jangan makan hingga terlalu kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Kan? Untuk bulan puasa ni memang digalakkan berbuka puasa jangan terlalu kenyang, sebab nanti kalau kita nak sembahyang tarawih kita jadi malas ngantuk dan sebagainya kan. Okey, seterusnya. Yang keempat adalah menjaga kesihatan diri dengan gemar berjalan kaki. Rasulullah gemar berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad dan mengunjungi rumah sahabat. Apabila berjalan kaki, peluh pasti mengalir, roma terbuka dan peredaran darah berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Berbanding kita sekarang yang lebih selesa menaiki kenderaan, kalau mahu meletakkan kenderaan mesti nak letak betul-betul ke hadapan shopping kompleks lah ataupun bangunan yang kita nak pergi tu. Tapi kan? Kalau saya sehari-hari saya berjalan kaki sebab saya tak ada kenderaan. Tapi bagus berjalan kaki tu. Berjalan kaki dari kadang-kadang kita berjalan kaki untuk exercise, untuk orang tua berjalan kaki sekitar taman untuk exercise, untuk meningkatkan kesihatan jantung. Terus untuk aliran darah dia. Ya, betul. Okey, dan yang kelima, Rasulullah tak pernah pemarah. Rasulullah bukan seorang yang pemarah. Nasihat Rasulullah, jangan marah.
dan beliau ulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan hakikat kesihatan dan kekuatan Muslim bukanlah terletak pada jasad tetapi lebih kepada kebersihan jiwa. Ada terapi yang tepat untuk menahan perasaan marah, iaitu dengan mengubah posisi ketika marah. Bila berdiri, duduk. Apabila duduk, berbaring. Jika you dah marah dalam keadaan berdiri, cepat-cepat duduk. Bila dalam keadaan duduk, you marah pula, you cepat-cepat baring. Itu dia punya terapi. Kemudian membaca ta'awudz kerana marah itu daripada syaitan. Segera mengambil wuduk dan solat 2 rakaat bagi mendapat ketenangan serta menghilangkan gundah di hati. Yang keenam, sentiasa optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis memberikan kesan emosional yang mendalam bagi kelapangan jiwa. Selain perlu banyakkan bersabar, istiqamah, bekerja keras serta tawakal kepada Allah. Itu saja. Dan yang ketujuh, tidak pernah iri hati. Bagi menjaga kestabilan hati dan kesihatan jiwa, semestinya kita perlu menjauhkan daripada sifat iri hati. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifat mazmumah dan hiasilah diriku dengan sifat-sifat mahmudah. Itu doa yang harus kita selalu sebutlah. Dan yang ke-8, yang terakhir, jadilah pemaaf. Pemaaf adalah sifat yang sangat dituntut bagi mendapatkan ketenteraman hati dan jiwa. Memaafkan orang lain membebaskan diri kita daripada dibelenggu rasa kemarahan. Sekiranya kita marah, maka marah itu melekat pada hati. Justru jadilah seorang yang pemaaf kerana yang pasti badan akan sihat. Ada juga saya mendapat ayat sepotong petikan ini. Ada yang menyebut seorang yang meminta maaf adalah orang yang berani, dan orang yang pemberi maaf itu adalah orang yang kuat. Betul. Memang kadang sukar manusia ini nak memberi maaf, dan sukar manusia juga untuk meminta maaf atas kesalahan ataupun kesilapan yang dah dilakukan. Itu saja info yang saya nak kongsikan kepada para pendengar. Kita ke berita antarabangsa. Berita antarabangsa hari ini 26 Jun 2015, hari Jumaat. Sekarang ini tepat jam 2.45 petang, mengenai Festival Daging Anjing. Restoran di bandar Yulin di selatan China mula menyajikan hidangan daging anjing bersempena dengan Festival Daging Anjing yang bermula hari Isnin lepas, iaitu pada 22 Jun 2015. Walaupun acara itu dikecam masyarakat antarabangsa yang menganggapnya kejam, pihak berkuasa tempatan enggan dikaitkan dengan festival berkenaan dan mengumumkan beberapa larangan yang perlu dipatuhi peniaga. Bagaimanapun, festival menyambut ketibaan musim panas itu dilaporkan meriah dan semua restoran dipenuhi oleh pelanggan. Pemilik restoran berdakwa memakan daging anjing adalah amalan tradisi penduduk bandar itu pada musim panas. Tetapi aktivis haiwan berkata acara itu tiada nilai budaya dan hanya mahu meraih keuntungan semata-mata. Sebanyak 10,000 anjing yang kebanyakannya haiwan peliharaan yang dicuri dibunuh untuk festival berkenaan yang berlangsung di bandar terpencil di wilayah autonomi Guangxi Zhuang. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan saya juga ingin kongsi mengenai 10 fakta yang para pendengar Durian Nusantara perlu tahu tentang pesta makan anjing yang berlangsung di Yulin ini. Pertama, pesta makan anjing Yulin adalah sebuah pesta keramaian meraihkan kedatangan musim panas di China. Yang kedua, ia berlangsung pada hari Ahad lepas pada 21 Jun 2015 walaupun para aktivis seluruh dunia telah membuat bantahan besar-besaran terhadap pesta ini. Yang ketiga, lebih 10,000 ekor anjing telah dikorbankan untuk dijadikan hidangan semasa pesta tersebut. Yang keempat, anjing-anjing ini akan dipukul bertalu-talu di kepala sama ada oleh peniaga atau pembeli. Disembelih sebelum direbus atau
atau dibakar. Yang kelima, walaupun ada yang mempertikaikan kebersihan anjing yang dijual, tetapi memandangkan kebanyakan anjing tersebut adalah anjing peliharaan, jadi ia agak bersih dan sihat untuk dimakan. Yang keenam, penyokong festival ini menyamakan makan anjing seperti sambutan Thanksgiving ataupun Hari Raya Korban ketika masyarakat dari budaya yang lain makan lembu ataupun daging ayam. Yang ketujuh, buat masa sekarang negara China tidak mempunyai undang-undang khusus ke atas kekejaman terhadap binatang. Yang ke-8, kru media CNN telah dihalang dan diugut ketika membuat liputan tentang pesta makan anjing ini. Yang ke-9, aktivis dari Itali mengadakan bantahan terhadap pesta Yulin di hadapan kedutaan China di Itali. Selain itu, aktivis dari Colorado, Perancis dan London dan beberapa bandaraya besar lain turut menyertai kempen No to Dog Meat, kempen khas bantahan ke atas pesta Yulin ini. Dan yang ke-10, Yang Xiaoyun, seorang aktivis China, sanggup membelanjakan sebanyak 7,000 yuan iaitu bersamaan dengan RM4,200 Malaysia untuk menyelamatkan 100 ekor anjing daripada dibunuh di pesta ini. Itulah kekejaman yang telah dilakukan kerana mahu adakan juga festival makan anjing betul. ini. Sebenarnya ini dah menjadi budaya di Beijing. Ya, betul. Yang satu fakta yang perlu Anne tahu, Anne kenal tak dengan penyanyi Morrissey dari band The Smiths? Ya. Dia adalah seorang aktivis haiwan yang sangat aktif. Di setiap konsertnya tu, saya pernah menonton Morrissey waktu di Jakarta tahun 2014. Di setiap konsertnya dia pasti akan memutarkan video-video pembantaian binatang di setiap pementasan beliau. Jadi dia menyampaikan mesej-mesej tentang pembantaian binatang, tentang bahaya. Dia tergolong dalam golongan vegetarian, jadi dia banyak memprotes tentang pembantaian terhadap binatang. Jadi dia aktivis tegar. Aktivis. Kita satu lagi, sebenarnya kita tak boleh nak salahkan kebudayaan dari mereka, sebuah negara itu. Tapi aktiviti makan anjing ni bukan satu daging anjing. Daging anjing ni bukan satu kebiasaan buat kita, sebab seperti yang kita tahu bahawa anjing itu adalah binatang peliharaan dan bukan untuk dimakan. Dia seperti kucing. Ya, betul. Dia ibarat anjing tu man's best friend. Jadi macam luar dari logik pemikiran kita. Kan. Memang. Dan bagi saya juga, walaupun ini satu budaya, tetapi budaya itu boleh berubah. Budaya itu boleh berubah jika ianya memudaratkan dan ia mendapat bantahan. Seperti beberapa budaya yang telah mendapat bantahan tetapi yang diubah, mungkin boleh ditukar kepada daging yang lain. Festival tetap dijalankan tetapi ubah kepada daging yang lain. Seperti di Indonesia, mereka juga ada pesta makan anjing tapi tidak terlalu besar. Dia sebahagian daripada budaya Batak. Ya, budaya Batak. Mereka makan anjing dan daging biawak. Untuk pesta tu, pesta seperti minum arak, minuman tradisional Batak, dan mereka akan makan daging anjing serta daging biawak, tapi bukan dalam kuantiti yang banyak. Dan saya juga ada sahabat-sahabat dari keturunan Batak yang seumuran dengan saya. Mereka beritahu saya bahawa tak semua orang Batak akan makan daging anjing, sebab ni lebih ke tradisional, budaya nenek moyang mereka. Jadi generasi yang sekarang ada sebahagian yang masih meneruskan dan ada sebahagian sudah beralih ke pemikiran moden. Jadi tidak meninggalkan pesta tu. Dia merayakan pesta tu tapi cuba merayakan dengan makan daging-daging yang lain. Mengganti. Tapi perayaan tu masih tetap ada. So, sebab dikuatiri kebersihan anjing tersebut, kan. Kita berehat dulu, Radi, sebelum kita masuk ke politik dan hal ehwal semasa sekitar Nusantara.
Hiburan Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, masih lagi bersama kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 26 Jun 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-9 dan sekarang ini tepat jam 3.03 petang. Berita politik dan hal ehwal semasa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang telah diluluskan. Akta ini adalah akta yang merupakan rang undang-undang Kebajikan Haiwan 2015 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat baru-baru ini, yang dapat melindungi haiwan daripada manusia yang tidak berperi kemanusiaan dan individu yang zalim terhadap haiwan dan akan menerima hukuman ke atas kekejaman tersebut. Ini rentetan daripada pesta makan daging anjing yang berlaku di Yulin. Saya kaitkan dengan berita ini. Pada 18 Jun 2015, Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang Kebajikan Haiwan 2015 yang mempromosikan kebajikan dan pemilikan bertanggungjawab haiwan. Rang undang-undang ini membolehkan penubuhan lembaga kebajikan haiwan yang antara fungsinya adalah memantau kerja-kerja persatuan atau badan yang ditubuhkan bagi maksud mencegah trauma, kesakitan atau penderitaan kepada haiwan. Ia turut mencadangkan denda minimum sebanyak RM20,000 Malaysia dan maksimum RM100,000 Malaysia dan penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali untuk kesalahan kali pertama bagi kesalahan seperti menganiaya haiwan, membunuh dengan menembak tanpa sebab munasabah, memberi racun dan usaha niaga perlagaan haiwan. Ini kita boleh kaitkan di China yang festival makan daging anjing di Yulin itu. Mereka di China tidak ada lagi akta sebegini, iaitu Akta Kebajikan Haiwan. Mereka tidak ada. Sebab itu tiada pun orang yang boleh menghentikan festival makan anjing tersebut, walaupun banyak aktivis yang telah memprotes festival tersebut, tetapi tidak ada apa cara yang boleh lakukan kerana tidak ada kawalan ataupun tidak ada undang-undang yang spesifik terhadap ketidakbolehan makan penganiayaan terhadap haiwan. Tapi saya agak menarik undang-undang ni dilaksanakan sebab saya pernah terbaca satu kes yang viral sebelum ni. Seseorang yang dia belajar memanah. Belajar mana bagus sebab dia antara salah satu sunnah Rasulullah. Tapi dia gunakan memanah tu untuk memanah anjing di kawasan kompleks dia. Jadi saya rasa dia bagus belajar memanah, tapi tidak bagus kerana sasaran itu tempat yang salah. Kita tak, anjing punya hak yang bebas untuk dia dah binatang, punya naluri untuk ke mana yang dia mahu, tapi dia tak mengganggu kita. Asalkan dia tidak mengganggu, asalkan dia tidak ada penyakit anjing gila. Jika anjing tersebut ada penyakit anjing gila, kita boleh buat report dan pegawai ataupun DBKL dan sebagainya yang akan menangani masalah itu. Tapi dia salah gunakan benda tu. Saya agak kecewa. Satu lagi fakta kenapa di China marak dengan makanan eksotik. Saya pernah lihat di TV tentang satu travelog makanan, ceritakan China adalah negara yang paling banyak mengkonsumsi binatang hidup. Maksudnya kalau kita makan binatang ni, mereka lebih banyak. Maksudnya semua jenis binatang hidup diorang makan. Sebab alasan dia mereka masih mengekalkan tradisi pengubatan tradisional. Jadi mereka percaya organ daripada setiap binatang ni punya manfaat tersendiri. Ya, sebab mereka
secara berleluasa makan daging katak, ular, monyet, dan ada juga yang makan dan mereka makan janin bayi. Itu katanya mereka itu dari segi perubatan. Ya, betul. Tapi wallahualam, kita tak tahu. Saya lanjutkan berita kepada akibat daripada lulusnya Akta Kebajikan Haiwan 2015 di Malaysia ini, iaitu Rang Undang-Undang Kebajikan Haiwan 2015 yang telah diluluskan pada 18 Jun lalu. Ia telah membuktikan dan ia telah memaparkan kesatuan politik dalam Malaysia. Baik kerajaan atau pembangkang, ahli-ahli politik di Malaysia dilihat senada dan seirama dalam usaha melaksanakan Akta Kebajikan Haiwan 2015 ini. Menurut Penaung Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan ataupun SPCA Selangor, Tan Sri Lilamtai, pihaknya berterima kasih kepada pihak kerajaan dan pembangkang kerana tidak melengah-lengahkan pembentangan akta ini di Parlimen. Melalui rang undang-undang ini juga pertama kali kita dapat lihat ia menyatukan semua ahli politik dalam Parlimen, sebab ahli-ahli politik ini selalu bercanggah pendapat antara sesama mereka, kerana pencanggahan pendapat itu memang sebahagian daripada politik, kan. Namun apabila rang undang-undang kebajikan haiwan ini dibentangkan di Parlimen, kedua-dua parti politik dari pembangkang dan kerajaan mengambil satu pendirian yang sama. Mereka bersetuju untuk meluluskannya dan mereka bersatu, mereka memberi pandangan dan pendapat yang baik dan mereka berasakan undang-undang ini adalah yang relevan dan mesti dilaksanakan dengan segera. Rang Undang-Undang Kebajikan Haiwan 2015 yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama adalah pada 9 April lepas, membolehkan penubuhan lembaga kebajikan haiwan. Seperti yang saya telah sampaikan tadi, rang undang-undang itu boleh membolehkan penubuhan lembaga kebajikan haiwan yang antara fungsinya memantau kerja-kerja persatuan atau badan yang ditubuhkan bagi maksud mencegah trauma, kesakitan atau penderitaan kepada haiwan. Tan Sri Lilamtai juga mengharapkan dengan rang undang-undang ini, yang rang undang-undang yang dah diluluskan ini dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang tanggungjawab dan memelihara haiwan dengan baik. Dengan pelaksanaan Akta Kebajikan Haiwan ini kelak, Malaysia bakal menyertai beberapa buah negara anggota Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia OIE yang telah mempunyai undang-undang khusus berkaitan kebajikan haiwan seperti di India, New Zealand, Australia dan United Kingdom. Malah, Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, telah melahirkan rasa terima kasih beliau kepada semua anggota Parlimen yang telah memberi sokongan dalam meluluskan rang undang-undang ini. Satu perkembangan yang baik. Kita tahu ahli politik kita memang sentiasa bertelaga, bercanggah pendapat di Parlimen. Ada saja yang tak kena. Tetapi untuk ini, bagi saya ini satu perkara yang untuk perikemanusiaan. Kalau hal-hal tentang perikemanusiaan, kita harus mengetepikan ideologi politik kerana ni melibatkan benda hidup. Benar. Ya, benda hidup ini. Ya. Kita berehat sebentar sebelum kita sambung ke berita politik dan hal ehwal semasa yang seterusnya. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan dan saya Rai Tarman Muhammad. Sekarang ini tepat jam 3.14 petang dan hari ini 26 Jun 2015 bersama dengan hari Jumaat. Saya teruskan dengan berita politik dan hal ehwal semasa di sekitar Nusantara mengenai Presiden Amerika Syarikat Barack Obama akan melawat Malaysia pada November depan. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dijangka melawat Malaysia November ini buat kali kedua dalam tempoh setahun. Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Dato' Awang Adik Hussein berkata lawatan itu membuktikan Malaysia dan ASEAN kini dianggap sebagai entiti penting kepada Amerika Syarikat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Selama 48 tahun, tiada Presiden Amerika Syarikat melawat Malaysia sehinggalah lawatan Obama pada April tahun lalu dan kini beliau dijangka mengunjungi negara ini pada November. Sudah tentu ini satu penghormatan bagi negara Malaysia.
Ini juga adalah sebahagian daripada perancangan semula dasar luar Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Obama, di mana strategi dirancangkan bagi mendampingi negara Asia secara umum dan ASEAN secara khusus. Lebih-lebih lagi kerana kedudukan ASEAN kini sebagai kuasa ekonomi ke-7 terbesar di dunia, dilihat Amerika Syarikat sebagai peluang pelaburan dan pasaran yang baru. Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Dato' Awang Adik Hussein, juga yakin hubungan dagangan ASEAN-Amerika Syarikat dapat membuka lembaran baru hubungan antara kedua-dua negara, terutama dengan kedudukan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dan usaha ke arah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN yang semakin rancak. Lazimnya, Amerika Syarikat mengambil bahagian dalam beberapa acara sampingan sahaja sempena sidang kemuncak ASEAN, umpamanya Forum Serantau ASEAN ARF dan sidang kemuncak Asia Timur EAS. Mengenai program pengecualian visa bagi rakyat Malaysia memasuki Amerika Syarikat, Awang Adik Hussein berkata usaha ke arah itu masih dipergiatkan dan beliau yakin menerima jawapan yang baik menjelang akhir tahun ini. Sebelum mencapai tahap ini, Malaysia perlu memantapkan prosedur dalam negara bagi mewujudkan suasana yang boleh diterima Amerika Syarikat. Umpamanya, ketegasan negara dalam menangani isu keganasan supaya pengecualian visa tidak pula menjadi punca kegiatan ganas yang berlipat ganda. Tambahan pula, Malaysia harus memenuhi syarat memastikan tahap penolakan permohonan visa oleh Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur berada tahap bawah 3%. Bagaimanapun, Malaysia belum mencapai tahap yang ditetapkan itu kerana ada ramai yang tidak tahu bagaimana nak mengisi borang atau tidak, dan bukannya tidak layak dari segi saringan. Barack Obama akan melawat Malaysia buat kali kedua pada November ini. Ini salah satu cara untuk memperbaiki perhubungan antara ASEAN dan Amerika, dan Asia sendiri dan Amerika Syarikat, kerana ASEAN telah kedudukan ASEAN kini sebagai kuasa ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Ini menyebabkan Amerika Syarikat berminat untuk menyaksikan ASEAN sebagai peluang pelaburan dan pasaran yang baru. Ya, betul. Tapi ada segelintir yang berpendapat bahawa kunjungan Presiden Amerika Barack Obama terlalu cepat. Terlalu cepat dalam tempoh waktu yang sangat cepat. Sebab April kemarin, April tahun 2014 dan akan datang adalah November. Tidak cukup lagi setahun kan. Mungkin ada pendapat bahawa ini ada hal-hal yang peribadi yang melibatkan negara. Jadi kita sebagai rakyat belum tahu. Mungkin ada berita lain yang bersangkut paut dengan ada lawatan kali kedua Obama ke Malaysia dikatakan mencurigakan. Ini kata Ketua Angkatan Muda Keadilan Nik Ahmad. Lawatan itu berkemungkinan Obama mahu meraih sokongan Malaysia untuk perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ataupun TPPA yang semakin lesu dan tidak mendapat sokongan Senat negara itu, termasuk sokongan ahli Demokrat beliau sendiri. Mengapa tiba-tiba seorang Presiden Amerika begitu tertarik dengan Malaysia dan rantau ini secara tiba-tiba? Kerana dalam semasa 48 tahun tiada Presiden Amerika yang mahu melawat. Seperti yang kita sampaikan tadi. Nina Azmi berkata kerajaan Malaysia perlu menyatakan pendirian sama ada sanggup membenarkan Amerika Syarikat dan syarikat-syarikat besar negara itu merobek kekayaan negara ini atau membuat keputusan yang betul dan mempertahankan kepentingan dan kedaulatan negara ini. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Selangor itu menyatakan kesungguhan Obama untuk meluluskan perjanjian berkenaan yang sehingga sekarang masih dirunding dengan penuh sulit, menimbulkan kesangsian dan seolah-olah mempunyai niat yang tersirat. TPPA merupakan satu perjanjian yang berat sebelah dan hanya memberi manfaat kepada syarikat-syarikat transnasional besar Amerika di samping menjejaskan kedaulatan negara-negara lain termasuklah Malaysia.
Aspek lain yang turut terkesan dengan TPPA iaitu kesihatan awam dan kebebasan berinternet. Malah Obama juga tidak mampu meyakinkan rakan-rakan Parti Demokratnya untuk menyokong perjanjian itu walaupun Amerika Syarikat pasti menerima manfaat yang besar. Disebabkan itu, Malaysia sepatutnya sedar akan perkara itu dengan menarik diri daripada meneruskan rundingan. Pada bulan lepas, pentadbiran Obama gagal untuk mendapatkan sokongan Senat terutamanya daripada golongan ahli Parti Demokrat beliau sendiri bagi mendapatkan kuasa fast track untuk berunding perihal TPPA. Bagaimanapun Kongres Amerika Syarikat baru-baru ini telah meluluskan juga Trade Promotion Authority dengan majoriti tipis dan kini ia perlu mendapatkan semula kelulusan di Senat. Mungkin itu ada macam Radhi cakap tadi, ada maksud yang tersirat, ada kepentingan peribadi dan sebagainya kan. Tapi seperti yang kita tahu bahawa kepimpinan Obama semakin diragukan oleh rakyat sendiri. Makanya ini mungkin satu strategi daripada Obama untuk meraih sokongan dengan meneruskan projek TPPA tadi. Dan kita tahu tahun depan akan ada pilihan raya. Dan kita pernah cakap bahawa Donald Trump bakal mencalonkan dirinya untuk kerusi presiden kali ini dengan bawa tema Make America Great Again. Kita tahu bahawa Amerika adalah negara bebas, jadi siapa saja boleh mencalonkan diri mereka untuk kerusi presiden itu. Tidak perlu ada latar belakang politik, siapa saja bebas mencalonkan diri asalkan mereka undian ni. Okey, baiklah. Berita yang seterusnya mengenai 1.5 juta pekerja Bangladesh akan dibawa masuk ke Malaysia. Kira-kira 1.5 juta pekerja dari Bangladesh akan dibawa masuk ke Malaysia secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun bagi memenuhi permintaan majikan dalam pelbagai sektor. Ini kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau juga berkata kerajaan Malaysia telah mengadakan perbincangan mengenai perkara itu dengan kerajaan Bangladesh dan dijangka memeterai perjanjian itu tidak lama lagi. Perjanjian itu berkemungkinan akan dimeterai pada bulan Julai di Dhaka, Bangladesh, dan pekerja ini bagi pelbagai bidang terutama peladangan dan bakal memenuhi permintaan pasaran pekerjaan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, inisiatif ini hanya melibatkan pekerja yang fresh dari Bangladesh, pendatang asing tanpa izin dari Bangladesh yang bekerja di negara ini secara haram tidak terlibat dan kerajaan Malaysia akan tetap hantar mereka pulang. Ahmad Zahid berkata pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk ke negara ini akan dilatih terlebih dahulu di negara itu dan akan menjadi pekerja separuh mahir dan pekerja yang memenuhi spesifikasi keperluan khusus majikan di Malaysia. Beliau juga berkata majikan akan dikenakan 4 syarat sekiranya ingin menggaji pekerja Bangladesh itu, iaitu pekerja mesti diberikan perlindungan insurans, pekerja diberi kemudahan kediaman secara berpusat, gaji dibayar melalui bank dan memberikan perlindungan keselamatan secukupnya. Okey, pertanyaan saya, anda ready ke belum? Tak ready. Tidak sebenarnya. Saya terkejut bila baca berita ini. Bila saya post ke Facebook saya, ke laman sosial saya, ramai kawan-kawan saya memberi komen antaranya, adakah pilihan raya akan datang, mereka yang akan tandakan. Okey, ada yang berfikiran lebih jauh kan. Sahabat saya cakap berkata begini. Nanti kalau kita dapat anak aku tak nak lah menantu aku orang Bangladesh. Betul tak? Jadi sebab saya rasa macam nanti negara 1.5 juta tu agak banyak. Agak banyak. Dan saya rasa kemungkinan separuh ataupun 3/4 negara ini akan dipenuhi dengan orang Bangladesh pula. Dan saya akan nampak kiri kanan saya orang Bangladesh.
Itu masalah Malaysia. Sebab saya pernah bersembang dengan sahabat saya yang tinggal di Bremen, Germany. Dia cakap masalah Malaysia ialah orang Malaysia sendiri tak nak bekerja di kilang. Ya betul, memilih pekerjaan. Ya betul. Kalau kita lihat pendapat sahabat saya yang tinggal di Jerman, dia cakap sini di Jerman orang semua nak kerja kilang. Ya betul. Maksudnya orang tu adalah rakyat diorang sendiri. Dia bangga bekerja di kilang. Bukan maksudnya dia malu bekerja kilang, tak. Dia rasa pekerjaan tu tak salah. Dan dia bangga sebab menghasilkan, yang seperti kita tahu, Jerman adalah negara teknologi yang menghasilkan kenderaan yang berhubungan dengan otomotif. Jadi mereka bangga, mereka sendiri yang buat produk negara mereka sendiri. Saya ada terbaca bahawa walaupun kadar pengangguran, kita mendapat banyak sos berita kan, punca berita. Ada yang berkata bahawa pengangguran kita di tahap yang rendah, kan. Tetapi jika pengangguran kita di tahap yang rendah, kenapa kita masih lagi memerlukan pekerja luar untuk masuk? Kan. Yang kedua pula, ada juga yang berita yang saya baca bahawa negara kita, Malaysia kita ni, anak-anak muda ataupun belia Malaysia ni sudah boleh disamakan dengan belia di Greece. Kerana belia di Greece, mereka malas nak bekerja. Mereka anak-anak orang kaya, mereka malas nak bekerja. Jadi tetapi kita tak boleh nak samakan belia kita di sini. Belia-belia kita di sini, kita taraf kehidupan kita berbanding dengan taraf kehidupan di Greece sangat berbeza, sangat jauh berbeza. Mereka latar belakang mereka anak-anak orang kaya dan sebagainya. Kita di sini taraf kehidupan kita sederhana. Masih perlu bekerja untuk mendapatkan wang untuk mencari hidup. Tapi saya tak tahu kenapa belia kita sekarang ini lebih memilih kerja. Mereka tidak bangga untuk bekerja di kilang. Contohnya yang seperti mana Radi beritahu tadi, kawan Radi rakan-rakan di Jerman itu bangga menghasilkan produk mereka, kan. Betul. Lagi satu perubahan masa. Waktu saya sekolah menengah, saya berusaha untuk bekerja. Saya kerja di KFC dan restoran fast food. Banyak saya belajar untuk, tapi anak-anak muda sekarang dia tak nak. Dia malu untuk bekerja pada waktu dulu. Setelah umur 15 tahun kita boleh kerja part time. Ya betul. Tapi sekarang dia orang tak nak, dia orang malu untuk dapatkan duit poket, kan. Dia semua dia orang dengan minta ke orang tua. Tapi macam dulu kita lain, cara kita lebih banyak kepada berdikari. Dan kita tak malu nak kerja dekat KFC. Malah kita bangga kita dapat kerja kat KFC sebab kita dapat bagi kawan-kawan makan free. Betul tak? Tapi bila saya tanya yang budak-budak sekarang, kerja lah sementara cuti sekolah. Tak nak lah, KFC, Bangla banyak. Jadi macam mana saya cakap, walaupun kita bekerja dekat tempat tu, kita takkan dapat title kita ni Bangla juga, kan? Kan tak sama kan? Tapi itulah mereka, fikiran mereka agak cetek sekarang. Sebab itu bila saya baca berita ni, jika tahap pengangguran kita masih lagi di kadar yang rendah, kenapa masih lagi mahu membawa masuk 1.5 juta, walaupun secara berperingkat sekalipun 1.5 juta rakyat Bangladesh mahu dibawa masuk ke sini. Saya rasa ianya macam tidak sepadan dengan berita yang betul. Dapati bahawa pengangguran kita di tahap rendah. Tapi, walaupun mereka mahu pekerja-pekerja itu akan dilatih dahulu di Bangladesh, dilatih menjadi pekerja separuh mahir dan pekerja yang memenuhi spesifikasi keperluan khusus majikan di Malaysia. Tapi rasanya kenapa kita tak latih belia kita sendiri? Ya, betul. Walaupun mereka para warga Bangladesh yang akan dibawa masuk ni akan memenuhi permintaan terutama dari segi peladangan, tetapi kenapa kita tak latih belia kita? Ya, betul. Memupuk minat belia kita untuk bangga dengan bekerja di negara sendiri. Saya takut beberapa tahun akan datang apabila negara kita kebanjiran dengan pendatang asing, kita hilang identiti kita sendiri. Kita hilang identiti. Generasi anak-anak kita nanti dia dah tak ada rasa bangga dengan negara sendiri, malah dia bersemangat nak tinggal kat negara luar. Betul. Sebab saya tengok anak-anak sekarang sekolah menengah, mereka berfikiran saya nak study luar negeri. Lepas saya study sana, saya harap saya dapat stay kat sana. Sebab dia dah tak ada
dia nak tinggal kat negara proud dia. terhadap bangga terhadap negara sendiri. Masalah-masalah yang kita lalui tadi. Kita break sebentar sebelum kita masuk ke berita ekonomi dan bisnes selepas ini. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Sekarang ini tepat jam 3.37 petang dan hari ini 26 Jun 2015 bersamaan dengan hari Jumaat dan hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-9. Menyambung berita kita hari ini, berita Nusantara, saya ingin sampaikan berita ekonomi dan bisnes mengenai kejatuhan ringgit Malaysia telah membantu tambah baik ekspor perladangan FGV. Kejatuhan nilai ringgit tidak akan menjejaskan perniagaan Felda Global Ventures Holding Berhad ataupun FGV, namun sebaliknya menambah baik ekspor perladangan syarikat itu. Pengurusinya Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad berkata, syarikat tersebut kini sedang dalam usaha untuk menambah sumber pendapatannya melalui sektor perdagangan yang menyumbang sebanyak 75% kepada sumber kewangan syarikat. Muhammad Isa berkata juga, keputusan untuk meluaskan kawasan ladang di Indonesia seperti yang dilaporkan baru-baru ini adalah berikutan kawasan yang terhad di semenanjung Malaysia dan Sarawak. Sebelum ini, FGV dilaporkan sedang menimbang untuk membeli 37% kepentingan dalam PT Eagle High Plantations Tbk Indonesia, sayap perladangan milik Raja Wali Group yang bernilai $680 juta. Pada 12 Jun lepas, ia telah memeterai perjanjian dasar induk dengan Raja Wali Group bagi cadangan pembelian berkenaan. Menurut FGV, angka itu dicapai antara lain dengan menimbang transaksi peladangan kelapa sawit yang dilaksanakan sejak 2013 seperti pengambil alihan New Britain Palm Oil oleh Sam Darby pada 2014 dan Unico Desa Plantations Berhad oleh IOI Corporation Berhad serta urus niaga yang dijalankannya sendiri. Sebelum ini, Felda Global Ventures ataupun FGV telah mempunyai sekitar 20,000 hingga 30,000 ekar di Kalimantan, Indonesia dan kini dalam perbincangan dengan PT Raja Wali. Bagaimanapun, katanya perkara ini akan dibawa ke mesyuarat agung luar biasa pada bulan Ogos nanti. Satu penambahbaikan, kita memperluaskan kerjasama kita. Hari itu kita ada sampaikan berita mengenai PLAS bekerjasama dengan untuk membina lebuh raya di Indonesia. Dan sekarang ini kita bekerjasama dengan FGV, bekerjasama dengan PT Raja Wali untuk meluaskan lagi kawasan palm oil, kelapa sawit. Ini sangat menarik. Ini antara fakta terbaru yang terdapat. Sebelum ni kita tahu bahawa kejatuhan ringgit mendukung pelancongan di Malaysia. Dan betul. Memupuk masyarakat Malaysia supaya melancur di dalam negeri dan menarik pelancong-pelancong asing untuk datang ke Malaysia dan secara langsung ke negara ASEAN. Dan ini kabar terbaru bahawa kejatuhan ringgit juga menambah baik ekspor perladangan. Ini tidak ada benda yang bagi saya ada pro and cons-nya lah. Ada kebaikan dan keburukannya. Walaupun ejen-ejen pelancongan mereka merasa tertekan kerana mereka tidak dapat menambah baik promosi-promosi yang ada kerana kejatuhan nilai ringgit, tetapi mereka harus pandang positif bahawa kali ini mereka buat promosi untuk pelancongan dalam negeri dan sekitar ASEAN, bukannya ke luar negara, tetapi menjadi ejen pelancongan untuk membawa pelancong dari luar negara masuk ke dalam ASEAN ataupun ke dalam negara kita sendiri, kan. Benda perkara-perkara itu bagi saya ada banyak idea yang boleh
kita fikirkan bagaimana untuk menambah baik terhadap sesuatu perkara. Jangan jadikannya bertambah buruk. Kita break sebelum kita rangkumkan berita-berita yang kita telah sampaikan pada minggu ini. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arwan Muhammad. Sekarang ini tepat jam 3.50 petang dan hari ini 26 Jun 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-9. Pantas masa berlalu, cepat, dan Durian Nusantara juga kita telah beroperasi selama 3 minggu. Ini minggu ketiga, dan Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar, sebaik mungkin. Sekarang ni ingin kami rumuskan ataupun kami rangkumkan berita-berita yang telah kami sampaikan sepanjang minggu ini daripada 22 Jun hingga ke 26 Jun 2015. Pada hari Isnin, headline kita adalah mengenai isu Pakatan Rakyat. Isu yang tidak habis-habis lagi, bagaimana bagaimana DAP telah menyatakan bahawa pembubaran Pakatan Rakyat, tapi menurut Abdul Hadi Awang, Presiden PAS sendiri, DAP tidak berhak membubarkannya, dan Pakatan Rakyat bagi Presiden PAS, Pakatan Rakyat ini masih lagi wujud. Tetapi Lim Kit Siang sudah menyatakan bahawa pembubaran Pakatan Rakyat. Tetapi Presiden PKR pula, Wan Azizah, menyatakan bahawa Pakatan Rakyat sudah tidak berfungsi secara formal lagi. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa yang bermain di dalam kotak lingkaran antara PAS, PKR dan DAP ini. Seperti yang kita tahu bahawa masalah yang mereka hadapi adalah masalah utama yang dihadapi adalah antara PAS dan DAP. Parti Keadilan Rakyat cuma bukan mangsa keadaan, dia cuma memantau dari jauh. Sebab dalam ketiga-tiga parti politik ini, PKR, Parti Keadilan Rakyat, PAS dan DAP, PAS dan DAP adalah dua parti yang sudah lama bertapak, yang sudah lama stabil dan established di negara Malaysia. Jadi mungkin bagi saya kerana itu PKR ambil satu langkah ke belakang untuk menjadi pemerhati sahaja. Kerana PKR sendiri adalah parti yang baru. PKR bergantung penuh pada PAS dan DAP ini. Ya, betul. Tapi dari kenyataan Abdul Hadi menyatakan bahawa dia belum mengisytiharkan bahawa PKR ni Pakatan Rakyat tadi dibubarkan. Kenapa? Saya rasa sebab bagi PAS, menurut kenyataan PAS sendiri, Pakatan Rakyat masih lagi wujud. Ya, betul. Dan kerana ini DAP sendiri selama ini telah mengalami masalah dengan Pakatan Rakyat, dengan PAS. Jadi sebab itu bagi DAP membubarkan, bagi DAP pembubaran Pakatan Rakyat adalah sebenarnya masalah berdalaman mereka sendiri. Ya, betul. Kerana DAP menuduh bahawa PAS mahu bekerjasama dengan UMNO. Dan antara salah satu fakta lain adalah ketidaksetujuan DAP tentang hukum hudud yang hendak dijalankan oleh PAS. Itu saja sebenarnya. Tetapi dengar katanya PAS
walaupun Pakatan Rakyat ini dibubarkan ataupun tidak, PAS tidak akan putuskan hubungan langsung dengan PKR. Dan DAP nampaknya akan sudah tidak mahu berkawal lagi dengan PAS dan PKR. Dan ini komen daripada Profesor Dr. Ahmad Atori Hussein, seorang penganalisis politik, dan berkemungkinan DAP akan ajak MCA dan gerakan untuk buat satu lagi parti untuk khusus untuk orang-orang Cina. Ini komen penganalisis politik lah, kerana masalah yang berlaku ini kan. Tapi menurut saya DAP harus berfikir panjang lah. Sebab sebelum mereka bergabung dengan Pakatan Rakyat, mereka tidak banyak memegang kursi di parlimen. Tapi setelah mereka bergabung dengan Pakatan Rakyat, mereka banyak memegang kursi. Jadi menurut saya, kalau mereka berdiri sendiri lagi, apakah mereka boleh mendapat kursi seperti mana mereka sekarang? Tetapi DAP telah pun membuat keputusan muktamar untuk tidak lagi berjuang bersama PAS, dan tetapi PAS pula terus komited untuk terus bersama Pakatan Rakyat selagi ia tidak bertentangan dengan keputusan Majlis Syura. Itu antara yang yang kita sampaikan pada minggu lepas mengenai isu Pakatan Rakyat ini. Pada hari yang sama, pada hari Isnin itu, kita telah sampaikan berita mengenai wabak MERS, peningkatan mangsa akibat wabak MERS di Korea Selatan, dan kes pertama di Thailand telah dikesan. Dan dalam pada masa yang sama, kerajaan Malaysia telah ambil langkah berjaga-jaga dengan menjalankan pemeriksaan kesihatan dan saringan suhu badan di semua pintu masuk ke Malaysia dengan lebih kerap lagi. Dengan lebih efisien lagi lah. Sebab yang kita tahu, sempadan Malaysia dan Thailand ni sangat dekat. Dan ada sebagian orang Thailand yang bekerja sehari-hari, bekerja di Malaysia. Jadi kita harus ada tindakan keselamatan yang tinggi daripada supaya sebelum wabak ini menular, kan. Dan Indonesia mengambil Thailand sebagai contoh sebab tindakan cepat daripada kerajaan Thailand yang bertindak cepat untuk virus MERS yang merebak di negara mereka. Nasihat saya adalah kurangkan keluar negara, terutamanya di negara-negara yang ada wabak MERS, yang meningkatnya wabak MERS ini, terutamanya di Korea Selatan dan sebagainya. Dan kita harus tahu, bagi saya, negara-negara yang hendak menerima masuk rakyat daripada Korea Selatan terutamanya, kita harus kena pantau dan saring betul-betul apakah sebabnya mereka mahu datang ke negara-negara di sekitar ASEAN, negara kita maupun di negara-negara yang lain. Kemudian kita ada sampaikan berita mengenai Australia. Negara Australia telah menerima rasuah. Memberi rasuah kepada pihak berkuasa Indonesia. Dan itu telah dibuktikan dengan tertumpasnya, kerana polis Indonesia telah tunjuk bukti wang rasuah Australia itu. Dan ini menjadikan satu permasalahan lagi, kerana ia melibatkan orang hanyut juga, isu perdagangan manusia, kerana mereka nak mencari suaka politik. Kemudian kita ada cerita tentang pameran kerjaya, MAS, pameran kerjaya yang telah dijalankan untuk kaki tangan MAS yang telah ditamatkan perkhidmatannya di CDC, Pusat Pembangunan Korporat, pada 18 Jun 2015 kan. Pada hari Selasa, headline kita pada hari Selasa adalah mengenai Jokowi, Presiden Indonesia, Joko Widodo, ataupun kita lebih gemar memanggil dia Pak Jokowi, mengenai jika ada masalah SMS saya. Ini kata tindakan Jokowi. Berani daripada seorang presiden. Saya sangat mengagumi. Mengagumi beliau kerana
beliau memberi nombor telefon kepada rakyat Republik Indonesia jika agensi-agensi kerajaan di bawah pemerintahannya tidak mengambil tindakan cepat dalam menangani masalah ataupun aduan daripada rakyat, boleh rakyat Republik Indonesia boleh berhubung terus beri aduan pula kepada Jokowi tentang agensi kerajaan yang tidak mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, ini daripada salah satu langkah daripada Jokowi untuk mengenapasti menteri-menteri yang tidak bekerja dengan tidak mencapai KPI. Ya, mencapai KPI yang ditetapkan. Dan kita juga sampaikan bahawa Jokowi akan memecat menteri-menteri yang tidak bertugas dengan secara efisien, yang tidak mencapai KPI yang ditetapkan. Dan ini membolehkan Jokowi untuk mengubah kabinetnya. Sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian berita daripada Indonesia juga di mana kita sampaikan bahawa pihak pengurusan Taman Negara Gunung Merapi bakal bina satu lokasi untuk memudahkan pendaki untuk merakam gambar selfie dengan selamat di gunung berkenaan. Ini salah satu tindakan yang baik supaya tidak terjadi lagi kecelakaan kerana ada yang maut selepas terjatuh ke dalam kawah gunung ketika memanjat tebing untuk merakam gambar selfie. Itu antara berita yang sempat viral sebelum ini di Indonesia, bahawa seorang pendaki, dan dia adalah seorang mahasiswa yang terlalu excited, terlalu happy, dia sampai di puncak dan dia mengambil keputusan untuk mengambil foto selfie. Sedangkan ada tempat yang sesuai untuk berfoto selfie, dia mengambil tindakan dengan mengambil foto selfie di tempat yang agak ekstrim, iaitu berhampiran dengan kawah. Jadi secara tak sengaja dia tergelincir dan jatuh ke bawah. Dan selain itu, Singapura terkejut dengan cadangan Malaysia untuk tamatkan terminal kereta api laju antara KL Singapura di JB. Ini kerana perbincangan telah dijalankan bahawa terminal terakhir harus akan ditamatkan, perjalanan terakhir dan terminal terakhir adalah di Jurong East, tetapi SPAD ataupun Suruhanjaya Pengangkutan Darat Malaysia telah membuat cadangan yang baru bahawa untuk tamatkannya di JB, bukan lagi di Jurong East. Ini membuatkan Kementerian Pengangkutan Singapura ataupun MOTS terkejut dengan cadangan yang baru. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Masing-masing mahu memajukan tempat masing-masing. Contohnya Kementerian Pengangkutan Singapura mengambil peluang terhadap projek ini untuk memajukan Jurong East. Tetapi bagi kita, bagi SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Darat Malaysia ataupun SPAD mahu memajukan kawasan Johor Bahru itu sendiri, dan dengan menambah beberapa stesen yang lain kan, 6 stesen yang lain. Dan maksudnya jika pengguna terminal kereta api laju, pengguna kereta api laju ini berhenti di Johor Bahru, jika hendak ke Singapura mereka harus melalui CIQ. Dan mereka boleh terus senang ke Orchard Road dengan lebih senang. Dan kemudian berita yang seterusnya adalah mengenai 20 kita mungkin akan berada mencapai tangga 20 teratas pada tahun 2020. Ini satu pandangan yang optimis daripada Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun METRADE, yang mampu berada pada kedudukan 20 negara pengeksport terbesar di peringkat global menjelang tahun 2020. InsyaAllah mungkin kita akan dapat berada pada tangga 20 yang ke atas pada tahun 2020. Kita harus optimis terhadap sesuatu perkara, kerana kita punya perniagaan pengusaha kecil dan sederhana sudah mencapai status syarikat multinasional. Kita sudah ada banyak produk, kita ada banyak perkhidmatan yang kita boleh kita kongsikan.
Berita antarabangsa pada hari Selasa yang kami sampaikan adalah mengenai penduduk Islam Arktik berpuasa mengikut waktu Kaabah. Ini menarik kerana penduduk di lingkaran Arktik mengalami masa 24 jam, masa siang selama 24 jam. Jadi mereka berpuasa jika mereka berpuasa mengikut waktu Mekah, mereka dapat berpuasa dengan lengkap dan sebaiknya. Ini benda yang perkara yang kita harus kita harus lenient, kita harus lenient untuk agar kita dapat berpuasa ataupun melakukan ibadah itu dengan sempurna dan sebaik mungkin. Tapi seperti yang kita tahu, di daerah Eropah atau EU, mereka berpuasa hampir 20 jam. Ya. Berbanding dengan kita di Asia 16 jam. Ya, betul. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita sambung rumusan kita. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Ya, kita sambung semula rangkuman berita-berita yang telah disampaikan sepanjang minggu ini, 22 hari bulan Jun sehingga 26 hari bulan Jun, iaitu sehingga hari ini. Pada hari Rabu, headline pada hari Rabu adalah mengenai terkini dan lanjutan mengenai kapal tangki MT Orchim Harmony. Umum mengetahui bahawa kapal tangki MT Orchim Harmony dengan membawa 22 anak kapal, 16 warga Malaysia, 5 warga Indonesia dan seorang warga Myanmar telah berjaya diselamatkan oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Kira-kira pada jam 2.30 pagi pada hari Jumaat 19 Jun, iaitu pada minggu lepas. Kita sampaikan bahawa 8 warga negara Indonesia telah ditahan di Vietnam, disahkan merupakan dalang rampasan tersebut. Mereka telah ditahan berhampiran Pulau Tochu, Vietnam. Panglima Wilayah Laut 1 Laksmana Muda Azhari Abdul Rashid berkata perkara itu telah disahkan sendiri oleh pihak berkuasa Vietnam. Dan Lanun ini juga perampas itu juga telah ditemui membawa wang tunai yang banyak dan juga berpuluhan telefon bimbit ketika diberkas. Dan mereka juga dikatakan terlihat profesional dan tenang. Ya, mereka seperti mereka tidak melakukan sebarang kesalahan. Ya, betul. Dan itu yang dan sekarang ini pihak berkuasa Vietnam dan malah pihak berkuasa Malaysia sendiri mahu berusaha untuk membuktikan bahawa mereka adalah dalang sebalik rampasan itu. Tetapi dengarnya penguatkuasa Indonesia masih lagi tidak boleh menerima hakikat, tidak boleh menerima bahawa ke-88 orang warga negara Indonesia yang ditangkap itu adalah dalang di sebalik rampasan MT Orchim Harmony ini. Mereka masih lagi tidak boleh percaya bahawa mereka mendalangi rampasan itu. Dan mereka dikatakan akan diekstradisi daripada Vietnam ke Malaysia untuk siasatan lanjut. Itu antara berita yang kita bawa, headline pada hari Rabu. Dan pada hari Rabu juga kita ada sampaikan berita mengenai Mahkamah Indonesia menolak rayuan warga Perancis. Warga Perancis ini telah membawa sejumlah dadah masuk ke Indonesia dan warga Perancis ini sudah pun dijatuhi hukuman mati. Tetapi kumpulan warga Perancis ini, peguam-peguamnya telah membuat rayuan untuk warga Perancis ini
tidak berhadapan dengan hukuman mati tersebut. Seperti yang kita tahu bahawa Indonesia sangat mengambil berat tentang hukuman narkoba atau narkotik semenjak pemerintahan Jokowi. Panel peguam warga Perancis yang berusia 51 tahun itu mencabar keengganan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi untuk memberi pengampunan. Jadi proses rayuan ini tidak berjaya. Maksudnya warga Perancis ini harus akan berhadapan juga dengan hukuman mati seperti yang berlaku pada April lalu terhadap 2 warga Australia, seorang dari Brazil dan 4 daripada Nigeria. Walaupun telah mencetuskan kemarahan global, tetapi Presiden Indonesia Jokowi berkata pengedar dadah wajar dikenakan hukuman keras kerana mendakwa Indonesia menghadapi masalah besar berikutan penyalahguna dadah. Tahniah Pak Jokowi. Okey, seterusnya mengenai pesawat Singapore Airlines telah mendarat cemas di KLIA pada Ahad 21 Jun kira-kira jam 4 petang. Umum mengetahui bahawa telah terjadi pelbagai kisah ataupun cerita mengenai pesawat penerbangan daripada MH370 mengenai MH17, pesawat Air Asia Indonesia dan berharap agar pesawat penerbangan dikendalikan dengan baik ataupun dioperasikan dengan baik, diselenggarakan dengan baik supaya untuk mengelakkan sebarang kecelakaan. Kemudian berita antarabangsa yang saya sampaikan pada hari Rabu adalah mengenai kejadian di China akibat leka bermain telefon. Seorang wanita telah jatuh ke dalam kakinya tersepit di celah besi penutup longkang. Ini macam Radi pun ada beritahu bahawa Kementerian Keselamatan mereka telah menubuhkan satu akta kan? Bukan akta tapi Menteri Keselamatan berasa bimbang dengan meningkatnya pengguna telefon zombie ni. Ada istilah di China iaitu zombie telefon bimbit, iaitu mereka yang menggunakan telefon bimbit semasa berjalan. Dan ada laluan khas juga untuk mereka kan. Akibat daripada menularnya wabak ini, boleh dikatakan wabak sebab terlalu banyak di China yang begini. Jadi mereka membuat satu laluan khas untuk pengguna-pengguna telefon ni, zombie tadi. Dan kemudian berita antarabangsa yang saya kongsikan adalah mengenai korban cuaca panas di Karachi dan angka korban telah meningkat kepada hampir 2,000 orang mangsa. Ini sangat membimbangkan dan saya berharap kerajaan Pakistan di Karachi boleh mengambil langkah sebaik mungkin. Ini juga kejadian elektrik ataupun bahan penghawa dingin tidak boleh digunakan kerana gencatan elektrik yang dilakukan. Elektrik yang dicatur atau dibahagi. Dicatur oleh pihak swasta kerana macam kita dekat sini TNB kan. Di bawah masih ada sub-government. Kalau di Karachi swasta sepenuhnya swasta. Jadi pihak kerajaan tidak mampu buat apa. Pihak kerajaan hanya mampu memberi nasihat atau memberi teguran. Tapi tindakan sepenuhnya ialah daripada, saya berharap pihak swasta yang mengendalikan tenaga elektrik di kawasan Pakistan ataupun Karachi itu memberi sokongan ataupun beri bantuan. Ya, betul. Supaya penghawa dingin boleh digunakan dan saluran pengairan boleh digunakan seperti biasa. Salah satu efek daripada apabila elektrik tadi dimatikan, sistem elektrik dimatikan, bahawa sistem penjana air atau penjana air untuk mengagihkan air tadi terhentilah.
Ya, berita seterusnya yang disampaikan adalah mengenai kerjasama dengan Suzuki mampu pulihkan Proton. Kita umum tahu Suzuki banyak menghasilkan kereta-kereta compact di India dan berharapnya kereta-kereta compact ini boleh digunakan juga di Malaysia supaya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan kita boleh dapat parking lot, kawasan parking kan, tak susah lah sangat. Dan berita pada hari Khamis mengenai isu persempadanan darat Malaysia dan Thailand. Ini agak menarik kerana kita umum tahu isu ini sangat telah lama diperbahaskan, tetapi sikap penguatkuasa di sempadan Malaysia dan Thailand, mereka suka mengambil ringan terhadap kes terhadap keluar masuk warga Malaysia ataupun warga Thailand keluar masuk ni. Mereka sangat ambil ringan. Kadang-kadang dengan hanya RM20 saja, dengan rasuah sebanyak RM20 saja, mereka membenarkan keluar masuk tanpa dokumen. Itu yang membuatkan integriti mereka rendah. Ya, betul, dengan cuba RM20. Mereka ada budaya angkat tangan dan budaya ini harus dihentikan. Itu kata Ketua Polis Kedah lah, Datuk Zamri Yahya. Kemudian kita ada lanjutan daripada itu. Kita kaitkan dengan isu persempadanan ini, kita kaitkan dengan penemuan kubur besar di Wang Kelian. Pada 25 Mei, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar telah mengumumkan penemuan 139 kubur di 28 kem sementara sindiket pemerdagangan manusia di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis. Dalam insiden itu sebanyak 106 rangka mayat dipercayai mangsa sindiket pemerdagangan manusia telah ditemui dan operasi menggali dan mengeluarkan rangka mayat mangsa telah dilanjutkan sehingga 8 Jun lepas. Inilah akibatnya, implikasi terhadap budaya angkat tangan itu. Sehingga kita terdapat sindiket pemerdagangan manusia yang kita sendiri tak tahu dan telah dibongkar. Ya, betul. Pada 25 Mei lepas. Dan mayat sebanyak 21 jenazah mangsa telah dikebumikan setelah postmortem dijalankan di Hospital Sultanah Bayah, manakala 85 jenazah lagi akan turut dikebumikan di kawasan yang sama, iaitu di Kampung Tualang secara berperingkat setelah akhirnya proses bedah siasat tersebut. Isu persempadanan ini pada hari Rabu kita bincangkan juga mengenai perlunya kerjasama yang luas antara 4 negara untuk kekang ancaman lanun. Ini untuk persempadan maritim. Dan kawalan sempadan darat dan perairan negara perlu diperhebatkan juga. Dan kata bekas Ketua Polis Malaysia, penguatkuasa harus diberikan gadget yang canggih agar mereka dapat menggunakan gadget yang canggih ini untuk mengesan lanun dan sebagainya, dan penjenayah yang berada di sempadan. Tapi bagi saya, sebab isu ni dah lama, kerana proses operasi pun telah ditukar. Setiap kali isu ni dijadikan headline, proses bertukar, proses kerja mereka bertukar, tetapi masih lagi terjadi masalah. Maksudnya orang atasan masih lagi tutup sebelah mata terhadap apa pegawai bawahan mereka lakukan. Seperti yang kita cakap kemarin, bahawa hal sebegini sudah menjadi budaya di dalam jabatan. Jadi sebagai yang lebih senior, dia akan mengajarkan kepada yang junior tentang hal-hal begini. Seperti yang pernah Anne cakap, kalau ada satu yang baik akan
akan dipulaukan. Itulah dia. Okey, berita ekonomi dan bisnes yang saya sampaikan pada hari Khamis, yang kita sampaikan pada hari Khamis adalah mengenai Air Asia, iaitu Air Asia telah menyambung semula penerbangan terus ke Dhaka dan mereka telah menjalani promosi. Mereka Air Asia menawarkan 3 juta tempat duduk percuma. Ini menarik untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk melancong ataupun meneroka negara-negara luar yang lain. Itu antara berita yang kita sampaikan minggu ini, selain daripada hari ini mengenai Akta Kebajikan Haiwan 2015, kerana kita kaitkan dengan festival makan daging anjing yang berlaku di Yulin, China, dan kemudian kita kaitkan dengan lulusnya undang-undang itu telah memaparkan kesatuan politik antara pembangkang dan pihak kerajaan. Itu antara yang bagus kerana isu kemanusiaan tidak diperlekeh-lekehkan. Kemudian kita bercerita, headline kita hari ini adalah mengenai Obama yang akan melawat Malaysia pada November lepas. November nanti, maaf. Kali terakhir beliau melawat Malaysia adalah pada April yang lalu. Ya, betul. Mungkin ada yang kata lawatan ini adalah lawatan yang bagus kerana ASEAN telah menjadi berada di kedudukan ketujuh, yang menyalurkan kedudukan yang ketujuh dari segi ekonomi, kuasa ekonomi ketujuh terbesar di dunia. Jadi Amerika Syarikat melihat ASEAN ini sebagai satu kawasan pelaburan dan pasaran yang baru. Tapi ada juga yang menyatakan bahawa lawatan Obama kali ini ada niat yang lain, iaitu ada udang di sebalik batu. Ingin menggesa kerajaan Malaysia menetapkan pendirian berhubungan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik, iaitu TPPA. Dan seperti kita tahu bahawa Obama sendiri tidak mendapat persetujuan daripada Dewan Senatnya, Kongresnya, even daripada partinya sendiri, Demokrat. Jadi dia cuba mengambil simpati daripada negara-negara lain untuk menyokong atau menyetujui pandangan dia tadi. Selain itu, mengenai 1.5 juta pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk. Ini membimbangkan saya, Radi. Sepanjang kami berhenti beristirahat, saya dan Siti Nurbaya tak habis-habis berhenti cakap tentang ni. Kami sangat bimbang kerana dengannya kadar pengangguran di Malaysia adalah rendah. Tetapi jika rendah, mengapa kita perlukan warga asing untuk masuk untuk membanjiri Malaysia ini? Jika mahukan tenaga kerja, kita sendiri boleh melatih anak-anak bangsa kita untuk bekerja dalam sektor yang dikehendaki. Kerana kata Zahid Hamidi bahawa warga Bangladesh, 1.5 juta warga Bangladesh yang akan dibawa masuk akan memenuhi permintaan pekerjaan dalam pelbagai bidang, terutamanya dari segi perladangan. Kenapa kita tak latih anak muda kita untuk kuasai bidang ini? Kenapa harus warga Bangladesh? 1.5 juta ia sangat banyak. Betul. Okey, dan berita yang seterusnya, berita ekonomi dan bisnes hari ini adalah mengenai kejatuhan ringgit telah membantu tambah baik ekspor peladangan FGV ataupun Felda Global Ventures Holding Berhad, di mana FGV akan dilaporkan sedang menimbang untuk membeli 37% kepentingan dalam PT Eagle High Plantations Tbk Indonesia, iaitu sayap pelandangan milik Raja Wali Group yang bernilai $680 juta. Ini pun sangat menarik kerana bagi saya ada baik dan buruknya berlakunya kejatuhan ringgit itu. Dan projek itu juga melibatkan Indonesia. Ya, ini satu hubungan dua hala yang baik. Radi,
setakat ini saja untuk hari ini, untuk minggu ini. Terima kasih kepada para pendengar Durian Nusantara. Terima kasih kerana menyokong kami sehingga minggu ketiga ini. InsyaAllah kita berjumpa di minggu hadapan pada hari Isnin minggu depan 29 hari bulan Jun 2015. Salam cinta damai. Terima kasih. Sebelum menutupi, kata-kata bijak daripada Radis. Singkat je. Minta maaf Radis, saya lupa. Kesabaran adalah obat terbaik dari segala kesulitan. Ya, insyaAllah. Sabar. Jadi sabar. Seperti kita dah cakap tadi, sifat Rasulullah. Antara sifat Rasulullah, dan sabar. yang terakhir sekali ditekankan adalah sabar. Sabar. Jadi kita harus sabar. Ya, sabar untuk berbuka puasa. Tidak lama lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa dan selamat berhujung minggu, berkumpul bersama keluarga, dan kami di sini meminta maaf jika ada kesalahan kami selama minggu ini. Dan selamat bercuti. Salam cinta damai dari saya Radita Arman Muhammad. Dan saya Nuraya Hassan. Jumpa kita minggu depan. Salam hormat. Assalamualaikum.